Hai semua, selamat datang ke podcast kami. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengarkan episod khas hari ini. Betul tu, episod kali ini sangat istimewa kerana kita ingin meraihkan seorang guru yang telah menabur bakti dalam dunia pendidikan selama bertahun-tahun. Hari ini kita bersama dengan seorang guru yang sangat dihormati dan baru saja bersara, iaitu Cikgu Abdul Syukur bin Atan. Selamat datang ke podcast kami pada hari ini, Cikgu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Raya. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Biasanya Cikgu yang tanya soalan pada pelajar, tapi hari ini kami pula yang akan tanya pada Cikgu. Sebagai permulaan, Cikgu boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan Cikgu sebagai seorang guru? Bagaimanakah Cikgu mula terlibat dalam bidang pendidikan? Soalan yang baik. Ini mengenang masa Cikgu tahun 1990-an. Cikgu mula dalam kerjaya Cikgu pada 1995. Ini yang dikatakan sebagai ketetapan rezeki. Asalnya Cikgu mendapat tawaran kerja dengan lembaga hasil dalam negeri. Tuhan dah tetapkan rezeki Cikgu dalam bidang pendidikan. So, masa Cikgu dapat tawaran, Cikgu kena sakit mata. So, Cikgu telefon pegawai tersebut. So, dia kata kena lapor juga. Nanti bincang kemudian. Lepas tu dia akan hantar Cikgu buat kursus di Institut Cukaian. Cikgu letak aja telefon, kejap lagi postman datang bagi surat. Suratnya, tahniah, anda diterima untuk diploma pendidikan di UKM. So, Cikgu rasa rezeki Cikgu dekat pendidikan lah. So, Cikgu pun telefon balik sekolah LHDN tu, bahawa Cikgu batalkan hasrat Cikgu dan Cikgu menyambung diploma pendidikan. Menarik juga kisah bagaimana seseorang memulakan kerjaya sebagai guru. Kadang-kadang minat itu datang sejak kecil. Kadang-kadang datang selepas mendapat inspirasi daripada guru sendiri. Betul, dan bila seseorang sudah mengajar bertahun-tahun, pasti banyak pengalaman yang dikumpulkan. Sepanjang Cikgu mengajar, apakah antara kenangan yang paling Cikgu ingat bersama murid-murid? Kenangan yang paling Cikgu ingat, ini lucu pun dia, mengerikan pun dia. Lebih kurang tahun 2005 lah lebih kurang. Masa tu kita buat perkampungan ilmu, mana pelajar-pelajar tingkatan 6 semua sekali belajar daripada pagi sampai ke malam. Jadi ada satu hari tu lepas isyak, Cikgu pun masuk. Cikgu pun mengajar pengajian am. Cikgu kira mana seorang tak ada ni, Sawal nama dia. Cikgu tadi ada, ramai semua ada. Tengok motor dia ada, beg ada, semua ada. Jadi kita orang pun wah kacau ni, cari-cari. Rupanya dia kena culik. Jumpa dekat mana? Dekat bilik guru tu, di sebelah padang tu. Masa tu bilik guru tu belum siap lagi. Dia tengah duduk berbual dengan seorang. Kita panggil dia, tarik dia. Lepas tu kita tanya, kau bual dengan siapa ni? Kenapa kau pergi sini? Jadi dia kata, ada orang panggil. Saya datang lah. Kita bacakan dia Yasin, azankan dia. Akhirnya pulihlah dia. Itu antara yang Cikgu tak boleh lupa lah di sekolah. Saya rasa setiap guru pasti ada kenangan istimewa dengan pelajar. Apa yang mengharukan, ada yang membanggakan dan ada yang sangat lucu. Kadang-kadang pelajar boleh buat Cikgu ketawa tanpa sengaja. Adakah Cikgu pernah mengalami situasi lucu atau tidak jangka semasa mengajar di kelas? Lucu tu ada. Kadang-kadang Cikgu buat jenaka, kadang-kadang pelajar buat jenaka. Tapi yang paling lucu lah yang Cikgu ingat sepanjang Cikgu mengajar, Cikgu bawa pelajar pidato di SMK Bukit Gambi. Cikgu test dululah. Dah hafal? Dah, dia kata. Cikgu nak dengar. Dia pun cakap, tak tumbuh maka tak melata, tak sungguh maka tak kata.
Jadi cikgu pun dia pun naik. Cabut undi dia dapat orang yang pertama. Naik aja pentas, dia nervous tau. Masa tu penuh dewan. Daerah Tangkak dengan daerah Muar masih dalam satu daerah. Dia pun mula je tak kata maka tak tumbuh. Tak tumbuh maka tak kata. Dia lupa, dia panik. Lepas tu dia pun, cikgu dah pesan, kau kalau lupa kau ambil aja kertas kau baca je. Terus dia ambil baca, terus dia jadi Parkinson, menggigil-gigil. Yang kedua lagi pelajar perempuan. Dia pun masuk pidato juga. Lepas tu dia pun cakap nak Islamik sikit lah. Mulakan bismillah. Dia panik kan. Lepas tu wassalatu wassalam asyrafil anbiya wa mursalin. Dia lupa, panik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi dia sampailah habis. Walad-dallin. Satu dewan. Amin. Itu antara yang lucu lah yang cikgu ingat sampai banyak lagi, tapi yang ini yang cikgu lucu. Memang seronok dengar cerita seperti itu. Pengalaman seperti itulah yang menjadikan kerjaya cikgu sangat bermakna. Tetapi dalam mana-mana kerjaya pasti ada cabaran juga. Sepanjang cikgu menjadi seorang guru, apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi? Cabaran sebagai seorang guru sebenarnya pada pendapat cikgu lah adalah untuk mengubah sikap. Nak ubah sikap ni sukar, terutamanya pelajar-pelajar yang dah besar. Jadi nak ubah sikap ni kita kena cairkan dulu sikap-sikap yang dah telah lama ada. Sikap malas, sikap bertangguh. Bila kita dah cairkan dulu, barulah kita boleh bentuk. Banyak kejayaan pelajar adalah daripada sikap. Walaupun ada cabaran, cikgu tetap terus berusaha untuk mendidik pelajar selama bertahun-tahun. Itu memang menunjukkan dedikasi yang tinggi sebagai seorang guru. Betul, guru memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk masa depan pelajar. Sekarang, cikgu sudah memasuki fasa baru dalam kehidupan, iaitu persaraan. Apakah rancangan cikgu selepas bersara? Adakah cikgu ingin berehat atau mungkin mencuba aktiviti baharu? Ramai yang tanya cikgu, kawan-kawan tanya, rumah pun tanya, anak bertanya, abang nak buat apa lepas bersara? Pada cikgu lah, walaupun cikgu dah bersara, dalam pendidikan kita tak bersara. Senang cerita lah, lepas bersara kita buat aktiviti-aktiviti sosial yang selama ni mungkin ada kekangan, dan juga kita lebih tumpu kepada amal ibadat kita. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, kami ingin memberi peluang kepada cikgu untuk menyampaikan sedikit pesanan. Mungkin cikgu ingin berkongsi pesanan kepada bekas pelajar dan rakan-rakan guru yang pernah bekerjasama dengan cikgu sepanjang kerjaya cikgu. Khususnya kepada cikgu-cikgu lah. Cikgu dah lama berkhidmat, lebih kurang 30 tahun lebih. Kita kerja kerana Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang bila kita buat sesuatu perkara itu, kita tak dapat apa yang kita nak. Kadang-kadang seseorang tu buat kerja, ada yang tak nampak. Cikgu nak analogikan dia, anda sedang berlayar, naik kapal di tengah lautan, kamu ada sisa-sisa makanan tu. So, kamu ambil sikit-sikit beras tu ataupun nasi tu, kamu nak bagi ikan makan. Beras tu jatuh ke laut, ikan tak makan. Bukan ikan tak nak makan, tapi terlalu kerana kecilnya sangat nasi dan beras tu, ikan tu tak nampak. Kamu jangan kecewa, Tuhan nampak apa yang kamu buat. Itulah juga dalam kerja, jadi kita jangan kecewa. Terima kasih banyak kepada Cikgu Abdul Syukur bin Atan kerana sudi berkongsi pengalaman dan kenangan bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai segala jasa dan pengorbanan cikgu dalam mendidik generasi pelajar. Selamat bersara kami ucapkan kepada cikgu. Semoga cikgu sihat dan menikmati cikgu kehidupan selepas ini. Adakah cikgu ingin menyampaikan kata-kata terakhir? Alhamdulillah. Pertama, cikgu ucapkan terima kasih banyaklah kepada TV Pusat Sumber Sekolah Sengketa Perak kerana menjemput cikgu. Semoga terus maju jaya. Cikgu ucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak sekolah.
khususnya bagi pengurusan sekolah, rakan sejawat dan juga kaki tangan dan juga pelajar-pelajar. Cikgu tutup dengan sebuah pantun, bakar dama di Tanjung Agas, ambil bilah akan suginya. Cikgu benar serta ikhlas, Tuhan juga akan saksinya. Dan kepada semua pendengar, jangan lupa bahawa setiap kejayaan kita pasti ada seorang guru yang pernah membimbing kita. Terima kasih kerana mendengar podcast kami pada hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Nah. Bye.